Tak ada idea nak masak apa hari ni? Jom kita buat bihun goreng daging. Untuk bahan-bahan macam biasa, Pak Long dah sediakan dekat bahagian caption. Korang save siap-siap video ni supaya senang nak refer cara masak nanti. Bila masak bihun ni, kalau boleh, bahan-bahan lain macam sayur atau lauk yang kita guna tu potong bentuk memanjang, biar tak lari sangat dengan tekstur bihun. Betul, tak impact rasa masakan pun, tapi biarlah sedap mata memandang. Makanan apa pun, sebelum rasa sedap tu sampai kat mulut, kena sedap di mata dulu. Ingat tu pesan Pak Long, nama pun hidangan. Ibarat macam kita persembahkan karya kita atas meja makan. Takkan cincai-cincai je. Sebab kalau tak menarik, orang pun jadi tak ada mood nak makan. Tup. Dah siap bihun goreng daging kita. Selamat mencuba buat semua. InsyaAllah mesti buat sampai jadi, okey? Korang nak rasa?